Apa makna muwafiq dan masbuk? Muwafiq maknanya makmum yang bila imam bertakbir, bila dia sudah bertakbir, Allahu Akbar, lepas makmum takbir, dia ada masa yang cukup untuk baca Fatihah sebelum imam rakaat. Itu makmum muwafiq. Apa makna makmum masbuk? Mansubika minal imam, makmum yang sudah tertinggal daripada imam. Mana makmum yang bila takbir Allahu Akbar, lepas akbar tu dia tidak ada ruang yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis, melainkan imam akan rakaat dulu. Contoh, imam sudah baca surah Bismillahirrahmanirrahim, makmum baru naik tersejik. Tu imam qul huwallahu ahad, makmum Allahu Akbar. Bila akbar, imam ada berapa ayat? 3 ni. Allahu samad, ada 3 ayat lagi. Kita 7 ayat makmum. 7 dengan 3, siapa habis dulu? Habislah imam dulu. Mana makmum ini mesbuk, kerana lepas takbir dia tidak ada masa yang cukup untuk habiskan bacaan Fatihah yang pertengahan. Jelas tak lagi? Apa makna muwafiq? Lepas pada makmum takbir, dia ada masa yang boleh dihabiskan Fatihah sebelum imam rakaat, walaupun dia takbir sejam lambat daripada imam. Contoh sembahyang Isya, tok imam takbir Isya pukul 8.30, Allahu Akbar, makmum tengah sembahyang, tengah mandi junub rumah, tengah mandi junub rumah. Tok imam takbir sembahyang Isya, dia tengah mandi junub. Tok imam baca surah yang ke-20, surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Tok imam ayat ke-20, makmum baru sudah mandi. Tok imam ayat ke-30, tok makmum pakai baju, selesai pakai baju. Tok imam ayat ke-50, makmum start motor. Siapa sekiat jalan, tok imam ayat yang ke-60, makmum mampu motor, pelak mampu. Bang ada air. Tok imam ayat ke-70, makmum balik mula, ambil pelak baru, cok masuk. Tok imam ayat yang ke-80, makmum balik mula, tak ingat pakai topi keledak. Tok imam ayat ke-90, start motor, hidup, mari dengan topi keledak, tang ke masjid seterik. Siapa ke atas masjid, girit masjid. Tok imam ayat ke-100, dah tak lagi. Bermakna ada 100 lebih lagi ayat, sejam lebih lagi. Makmum pun takbir Allahu Akbar, tok imam ayat ke-115, sejam lagi. Makmum masbuk ke muwafiq? Baru faham tak lagi ya?